Hello semua, kita bertemu lagi di rancangan YouTube XM Malaysia. Okey, anda bersama dengan saya Siti Wani. Untuk kali ini saya akan bawakan satu topik yang boleh dijadikan sebagai garis panduan kepada anda semua. Tetapi macam biasa, kan, maknanya anda perlu bantu saya untuk buat apa? Like dan juga subscribe YouTube channel XM Malaysia. Okey, alright. So, banyak manfaat yang akan anda perolehi kalau anda dah subscribe YouTube channel XM Malaysia ini. Jadi, apa topik yang kita nak bincang santai pada hari ini? Jadi, saya memilihnya adalah gagal dalam dagangan. Apa puncanya? Okay, alright. Kenapa ni? Asal open position, asal saya entry, mesti saya gagal. Mesti saya MC. Okay, alright. So, ini adalah macam satu perkara biasa di dalam kehidupan seorang trader, kan? Tak melalui fasa MC, tak sah lah orang kata. Okay, alright. So, sebenarnya kan punca kegagalan ini adalah disebabkan oleh diri kita sendiri. Okay, kita tak boleh nak salahkan orang lain sebenarnya. Pada saya, kerana konsep dagangan ini adalah seperti satu perniagaan. Ya, bermakna ini adalah bisnes kita. Kenapa nak bagi orang lain decide? Kan, kita yang perlu tentukan keuntungan dan kerugian. Okay, jadi ini merupakan satu tanggungjawab besar sebenarnya kepada kita sebagai seorang pedagang. Jadi, kalau ikut daripada analisa yang kita tengok, ya, sebanyak 95%, hanya 5% je berjaya. Harap-harap kita lah dah 5% tu, ya. Right? Jadi, kita nak tengok kenapa hampir 95% para pedagang gagal. Okay, alright. Yang pertama adalah di mana kita tidak mempunyai perancangan dalam dagangan. Ya, maknanya kita mungkin buat keputusan untuk menjadi seorang pedagang ini berdasarkan kepada khabar-khabar indah yang kita dengar, yang kita lihat, ya, tanpa kita tahu sebenarnya kita perlu ada knowledge. Ya, kita perlu belajar, kita perlu ada basic knowledge in trading. Ya, kalau kita hanya tahu tengok chart, ya, download MT4, MT5, tengok chart, kan? Lepas tu apa kita buat? Price gerak ke atas kita buy, price gerak ke bawah kita sell. Ataupun kita hanya ikut sahaja. Kan? Dan itulah penyebab utama sebenarnya kenapa kita gagal dalam dagangan, kan? Okey, jadi adakah perkara ini perlu diperbetulkan? Ataupun kita anggap tak apa, tak perlu ada perancangan? Okay. Dan dilihat kepada situasi ini, memang kalau kata saya sendiri pun pada permulaan kenapa saya kerap kali gagal. Dan biar satu tempoh yang lama untuk gagal dalam trading. Kerana apa? Kerana saya juga pada waktu itu tiada perancangan dalam dagangan. Ya, bermakna sangat penting kita perlu ada kita punya trading plan. Okay, alright, trading plan itulah yang membantu kita supaya kita faham apa objektif kita melakukan dagangan. Okay, alright, yang berikutnya, apa lagi puncanya ni? Selain daripada kita tak ada trading plan tadi, kan tak ada apa-apa plan, tak tahu kan, asal tengok chart, entry. Okay, yang berikutnya adalah kita tidak mempunyai pengurusan kewangan yang baik dalam dagangan. Tak ada langsung. Hanya tahu nak profit saja. Kan? Sedangkan kita tahu apa yang selalu kita dengar dalam trading ni. High risk, high return. Kan? Kenapa dia jadi high risk? Kan? Adakah kalau you trade major pair yang kita kata daripada sudut spread yang rendah, kalau DSM ni sendiri pun saya tengok adalah Euro USD. Boleh ke MC? Kan? Tak apa, dia tak berisiko. Tapi kalau cara kita merisikokan, pair yang kita rasa paling dalam comfort zone pun, kita boleh MC. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu menguruskan kewangan kita dengan baik dalam dagangan. Contohnya apa yang selalu kita buat? Kita buka dengan lot size yang tak betul.
kita hanya ada $100 tapi kita anggap kita boleh lakukan dagangan macam kawan kita yang ada $1,000. Tanpa kita sedar, ada risiko yang menjadi bayang-bayang kita dalam dagangan ini. Jadi ini adalah kenapa kegagalan terbesar kita juga disebabkan oleh gagal menguruskan kewangan dengan baik. Alright, jadi ini adalah di mana kita perlu fokus lah selepas ni. Kan kita dah tahu jangan buka dengan lot size yang tak bersesuaian dengan modal kita. Lihat kepada apa instrumen yang kita dagangkan, ya. Alright, dan kita harus bijak menguruskan kerugian kita juga dalam masa yang sama. Di mana pengurusan kewangan yang baik adalah menguruskan risiko dan juga menetapkan ganjaran yang sesuai. Itu maksud pengurusan kewangan yang baik. Alright, yang berikutnya apa? Ini selalu terjadi. Tak kisah 1 tahun, trade 5 tahun, 10 tahun, otai ke apa ke dan sebagainya. Iaitu melibatkan kepada kelemahan pengurusan emosi. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kita ni manusia. Kan? Kita tengok chart, terutamanya kadang-kadang sometimes kita jadi overconfident. Kita punya expectation tak apa. Kita dah tahu market ni. Kita dah boleh predict dah. Kan? Dia nak ke atas ke bawah. Jadi itu juga salah satu penyebab yang menyebabkan di mana emosi tamak itu akan keluar. Kan? Sebab kita overconfident kan. Alright. Tetapi kita tak tahu ini adalah pasaran. That's why. Walaupun kita rasa kita dah berada dalam satu fasa yang baik, kita tidak boleh mengabaikan tentang pengurusan risiko tadi. Jadi walaupun emosi kita ni inginkan keuntungan yang maksimum, kita kena sentiasa mengawal emosi kita. Alright, macam mana nak kawal emosi? Itu adalah dengan kita merancang terlebih dahulu. Planning dulu. Kan dia perumpamaan dia macam mana kita nak kawal emosi ni, sebab kita kan manusia kan. Alright. Jadi contoh kalau kata kita pergi shopping. Saya kan orang perempuan suka shopping kan. Kalau pergi shopping tu sebelum tu ni nak pergi shopping ni. Alright. Tapi kena ingatkan barang tu sebenarnya dah ada. Kasut tu dah beli dah. Jadi tak perlu pun. Walaupun you masuk cakap tak apalah tengok dulu. Maybe next month. Maknanya kita planning. Kalau barang macam sesuatu itu bukanlah merupakan satu keperluan. Jadi kita kena letakkannya di sebelah. Sama macam yang kita lakukan dagangan. Kita mengawal emosi kita tu supaya melalui apa yang kita rancang. Dan kita jangan biarkan emosi kita yang mengawal kita semasa kita mengambil keputusan untuk melakukan dagangan. Alright. Jadi pada saya cara untuk you nak memperbetulkan dan dalam masa sama mengelakkan kegagalan anda dalam dagangan. 3 perkara yang you kena praktik iaitu adakan you punya trading plan. Yang kedua, uruskan kewangan you dengan baik dalam dagangan. Dan yang ketiga adalah uruskan emosi anda dengan baik. Alright. So setakat itu dulu. Nanti next time saya kembali, saya akan orang kata kupaskan lagi topik-topik yang bersesuaian untuk dijadikan sebagai garis panduan kepada kita semua untuk berjaya dalam dagangan. Nak tahu lebih lanjut macam mana caranya? Of course, anda boleh ikuti kami di Ruang Lanjutan Melayu untuk anda belajar ilmu dagangan yang bermanfaat untuk kita semua. So jaga diri anda, stay safe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.